Dekat besi T-ice ada supply. So bahaya. Dekat T-ice tu ada sesetengah soket plug ada supply. So kita akan tengok apa masalahnya. Okay, so saya akan tunjuk. Okay, dekat besi T-ice ada supply. So bahaya. Masalah ni adalah bahaya. So bila saya buat inspection dekat DB box, okay, kita dapati ada satu kabel earthing yang tercabut. Okay, ini. Okay, tu tercabut. So kita short daripada sini lah. So kita akan kena cari dulu punca. Okay, sebelum tu dari segi penggunaan main switch, okay, dia pakai C32. Okay, betul. Untuk RCCB C40, kepekaan dia 100 mA. Okay. Untuk soket plug dia pakai C20. Yang ni pun C20. Cuma yang ni satu dengan yang ni dia pakai C32. So kalau ikut spek C32 ni boleh pakai hanya ring skirt ataupun aircon 5 horsepower ke atas lah. Kalau nak kata ring skirt, kabel dia hanya ada satu saja. So bukan ring skirt lah. Okay. So untuk kabel lampu, alhamdulillah C6. So tak ada masalah. Okey, dua ni saja yang kena tukar. Dari segi voltan saya dah ambil tadi, lebih kurang dalam 245, cantik. Antara live dengan earthing pun dia bersambung dengan tanah. Cumanya kabel dekat earthing ni tak ada kabel besar 10 mm. Okey. So kesilapan dia adalah kabel besar tak ada. Kita tak boleh tahulah daripada mana, daripada main chamber, kabel untuk daripada chamber ke terminal earthing. Okay. Yang keduanya adalah bila kita ambil bacaan daripada earthing dengan neutral, bacaan dia lebih kurang dalam 2.1 something tadi. So alhamdulillah okey lah. Okay. Cumanya kita tengok dekat sini, peti ais tu yang ada api tu, dia punya punca dekat sini. Okey, kalau kita tengok, saya akan sentuh, dia akan trip dekat RCCB. Okey, kita akan tengok saya akan sentuh. Okey, trip. So puncanya adalah berlaku shorting antara, sama ada antara neutral dengan earthing ataupun live dengan earthing. Kita akan cuba sekali lagi. Okey. Okey. So kita akan tutup dekat sini pula. Okay. So kita akan tengok dia ada trip pula. Okay, tak ada trip. So sekarang ni masalah shorting ni melibatkan antara, bukan antara neutral dengan earthing, tapi live dengan earthing. So kita akan cari satu persatu. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. 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 Untuk C6 lampu kipas okey. Untuk soket plug okey, tak ada masalah. Untuk yang ni okey, trip yang ni. Okey, kita tutup, kita naikkan yang ni. Okey. Okey, tak ada trip. So puncanya adalah sini. Okey. Sini puncanya. So masalahnya berpunca daripada grounding dengan live lah. Okey, kita akan check dekat sini apa masalahnya. Okey, terbaik.